Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita berjumpa untuk kesekian kalinya, khususnya dalam program Tazkirah Ramadan. Dan untuk malam 10 terakhir Ramadan ini, kita akan berbicara tentang topik mencari Lailatul Qadar. Alhamdulillah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan dan kemuliaan ini, Allah telah menganugerahkan kepada umat Nabi Muhammad, kita semua, satu malam yang dinamakan dengan malam Al-Qadar. Dalam Al-Quran ada satu surah yang lengkap berkenaan dengan peristiwa Al-Qadar ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah ini nak menggambarkan kepada kita tentang kemuliaan malam Al-Qadar, di mana diturunkan kitab hidayah, kitab Al-Quran kepada kita semua. Dan kelebihan malam Al-Qadar ini menyamai 1000 bulan. Dan kalau kita alihkan kepada bilangan tahun, lebih kurang dalam 83 tahun. Menggambarkan rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kalau dahulunya umat-umat terdahulu, manusia-manusia terdahulu hidup dalam jangka masa yang panjang, kita umat Nabi Muhammad hidup dalam keadaan yang lebih singkat. Tetapi dengan rahmat Allah, Allah bagi satu malam yang sekiranya kita beramal ibadah pada malam Al-Qadar itu, dia menyamai lebih kurang 83 tahun. Bayangkan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita beroleh malam Al-Qadar itu, ganjarannya cukup besar bagi kita. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kita umatnya untuk kita berusaha mencari malam Al-Qadar ini, khususnya pada malam 10 akhir Ramadan. Dan kalau kita tidak tahu bila berlakunya malam Al-Qadar ini, sebab ada satu peristiwa pada zaman Nabi SAW, Nabi pernah nak bagi tahu kita bila berlakunya malam Al-Qadar ini. Namun demikian, ada satu peristiwa di mana berlaku pertengkaran antara si fulan dengan si fulan. Lalu pengetahuan tentang bila secara tepatnya berlaku malam Al-Qadar ini diangkat ataupun dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi menyebut dalam hadis tersebut, mudah-mudahan hal itu lebih baik bagi kamu, maka carilah ia pada malam ke-9, ke-7 dan ke-5 daripada 10 malam yang terakhir, khususnya malam-malam yang ganjil. Ini memberi isyarat kepada kita peristiwa yang berlaku ini untuk kita berhati-hati dalam hubungan kita sesama manusia. Janganlah kita mengesampingkan akhlak. Berbuat baiklah sesama manusia, kerana pertengkaran, pergaduhan dan sebagainya boleh mengangkat keberkatan ilmu dan boleh ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga nak menggambarkan kepada kita bahawa kelebihan ibadah boleh terhijab dengan sikap kita terhadap akhlak yang buruk sesama kita. Dan rahmat Allah boleh terhalang apabila wujudnya pertengkaran. Namun demikian, rahsia malam Al-Qadar ini bila berlakunya mempunyai hikmah-hikmah yang tertentu. Pertama, agar kita umat Nabi SAW bersungguh-sungguh beribadah. Bukan hanya kita memilih satu malam. Disebabkan kerahsiaan itulah, semangat kita perlu kita pertingkatkan pada setiap malam. Sama ada pada malam pertama hinggalah ke malam akhir Ramadan, apatah lagi pada malam 10 akhir Ramadan, khususnya pada malam-malam yang ganjil. Hikmah yang kedua, agar 10 malam terakhir dihidupkan. Bukan kita pilih-pilih untuk melakukannya pada 27 Ramadan sebagai contoh, tetapi kita pilih 10 yang terakhir itu untuk kita meningkatkan amal ibadah kita.
dan hikmah juga sebagai tarbiyah akhlak daripada peristiwa yang berlaku ini untuk kita mengelakkan sama sekali permusuhan, pergaduhan sesama kita. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Bagaimana pula kita nak memenuhi pengisian malam Al-Qadar ini? Dan dalam satu hadis Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, jika dia dapat malam Al-Qadar itu ataupun Lailatul Qadar itu, apakah yang elok aku lakukan ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW memberitahu Aisyah, engkau berdoalah dengan satu ungkapan doa. Dan saya yakin tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah, tuan-tuan biasa mengungkapkan ini dalam doa-doa semasa solat bertarawih, iaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doanya ringkas tetapi nak menggambarkan kepada kita, bila kita berjumpa malam Al-Qadar ini, apa yang sepatutnya kita minta? Tak lain dan tak bukan adalah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segala dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini. Di samping itu, di kesempatan akhir-akhir Ramadan ini, 10 Ramadan terakhir ini, janganlah kita bersikap sambil lewa, janganlah kita semakin kurang semangat, tetapi tanamlah keazaman pada baki Ramadan yang ada ini untuk kita meningkatkan amalan-amalan kita. Banyakkanlah membaca Al-Quran dan tadaburlah isi kandungan Al-Quran. Mungkin ada di kalangan kita yang telah habis khatam 30 juzuk Al-Quran, tetapi bertanyalah kepada diri kita, pernahkah kita tadabbur isi Al-Quran dengan memahami maknanya, dengan memahami terjemahannya bagi 30 juzuk Al-Quran itu? Mungkin kita berulang kali khatam Al-Quran tersebut, tapi azamlah dalam diri kita untuk kehidupan kita ini, sisa umur yang berbaki ini, untuk kita dapat khatam terjemahan Al-Quran, kerana 30 juzuk Al-Quran yang kita baca terjemahannya, kita tadaburnya, itulah ruh ataupun falsafah Al-Quran diturunkan untuk kita memahami, untuk kita menghayati dan mengamalkan isi ajaran Al-Quran. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama Allah memberi kekuatan kepada kita untuk kita beramal ibadah, khususnya pada malam 10 terakhir ini, dan kita dapat mencari dan meraih keberkatan malam Al-Qadar. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.